Assalamualaikum dan salam kembali ke channel. Nanti aku nak tukar nama lah channel ni, jadi entah apa-apa je lah. Okay, dalam video lepas, aku ada review satu gamepad kan, yang mekanik kan. Aku dah test dah gamepad dia, okay lah, not bad lah, boleh lah pakai. Okay lah, aku dah test semua, okay lah, boleh lah kena lah dengan PC kentang aku. So dalam video tu juga aku sebut aku ada beli satu yang Anime Collect punya controller daripada Honkai Star Rail. Sebab aku minat anime tau, jadi memang tak heran lah kalau aku boleh beli benda lah macam ni. Sebenarnya mahal juga benda lah ni, tapi tak terlalu mahal sangat lah. Macam yang Firefly, macam yang Castoras punya controller memang agak mahal lah. So ini dia dah sampai. Tengok, fresh lagi, fresh daripada oven lagi, tak buka lagi. So sebelum buka, conteng sikit. Okay, cun. Aku beli ni daripada Impulse Gaming, dekat yang korang tahu dekat Tebrau. Aku baru perasan kedai dia dah, aku baru teringat kedai dia dekat Tebrau. So walau apa pun aku ni lah, tak apalah, aku ni lah. Ni lah packaging, kita buka sama-sama lah. Mana pisau kenik aku? Pencinta apa-apa. Ini dia. Okay, first of all, video aku ni semua video yang memang duit sendiri keluar. Tak ada ni lah, tak ada promote ke apa-apa lah. Cuma aku cuma suka share je benda-benda ni. Sebab best tau bila share benda macam ni. Walaupun aku tahu aku punya video ni agak hamba, aku yang tahu video ni memang hamba pun, tapi aku tak kisahlah sebab aku buat je, bukannya nak jadi terkenal pun. Aku ada kerja lain, bukan sebagai kerja tetap aku lah. Tak sabar lah. Dua layer dia punya balut dia, jadi agak payah sikit. And yes, aku orang Johor. Aku orang Johor lah. Kalau aku dah sebut tebal-tebal, korang tahulah orang Johor kan. Dengan aku rasa aku pun dah gantung dah, memang aku orang Johor. Okay. Berat kotak dia, besar. SM aku ni. Ni nama dia. Fokus. Aku baca lah. 8-bit Ultimate tu Wireless Controller Evernight Edition. Tak tahu lah, camera fokus. Nampak lah? Tak nampak. Tak nampak, tak apalah. Kau yang duduk kan. So bau kotak IKEA. Mana nak buka dia? Mana? Alright. Okay. Sebab aku suka korang dan aku tahu video ni takkan popular pun, aku buka bagi korang check dulu. Oh, itu dia Honkai Star Rail. And yes, telefon aku memang bergaris, tapi lag lah. Telefon Note 20 je memang lah. Alah, korang mana pandang Samsung ni. Okay. Oh, tu dia kotak dia. Kita buang. Nanti kemas. Ini dia Evernight Edition, Honkai Star Rail Evernight Edition 8-bit do. Oh, premium. Terasa dah premium. Aku dah lama tak beli controller ni ya. Aku memang dah lama tak main game. Tak sempat, tak ada masa. Dengan aku sibuk belajar, dengan aku sibuk cari duit. So sebab sekarang aku dah dapat kerja tetap, alhamdulillah lah. So boleh dah aku melabur kat benda-benda yang bazir-bazir gini. Aku tak kisah tau kalau orang nak kecam aku membazir ke apa. Ni macam korang tengok kat Facebook sekarang ni, kebelakangan ni diorang kata apa, ni lah impian kita orang daripada zaman kecil. Tapi yelah,
Ni aku minat tau. Benda ni mahal. Dan alhamdulillah aku jumpa rezeki aku dekat sini lah. Dekat lepas aku dapat kerja, alhamdulillah aku dapat rezeki ada jumpa. Adalah duit cukup lah nak beli benda ni, okey lah. Okay, 8-bit do Honkai Star Rail Ultimate tu wireless controller Android Apple bla bla bla. Tengok Evernight Evernight Edition lah. Okay, macam biasa lah aku tak akan dapat nak test dekat komputer kentang ni. Jadi aku tak dapat tanya, aku cuma akan review benda lah ni saja. Tapi aku rasa dia pakai Hall ni lah, Hall effect punya ni lah. Aku dah lama tak main-main benda lah ni. Tak main benda-benda macam ni. Joystick ni. PS aku jual. Aku minta telefon yang lain-lain aku jual. Terpaksa lah sebab terdesak sikit. Yelah, panggilan kerja lambat masuk. Jadi macam tu lah. Buat kerja lain lagi sikit. Cukup-cukup makan je lah. Tak ada nak enjoy. Alright. Evernight Mana? Allah, tak nampak. Okay. So, jom kita buka macam mana. Okay. Buka macam ni lah. Boleh buka lah ni. Okay. Cun. Tapi aku rasa controller ni aku akan simpan juga. Aku tak akan guna. Weh, sayang weh nak guna benda lah ni. Mahal. Oh, itu dia. Buka sikit Ni warna dia HSR punya Evernight. And yes, aku memang kaki anime dengan aku kaki game. Tak ada pula. Yeah. Ho. Yes. Oh. Dalam dia. Okay. Kau jangan risau, telefon aku ada. Aku pakai telefon lain, kau jangan risau. Ni telefon konten. Tadi Ho. Wow. So, Evernight punya benda lah ni. Ada boleh claim something. Okay lah. Lepas tu, ini adalah stiker. And okay, ni thumbstick tu lah. Joystick punya cover tu. Kita buka satu yang warna putih ni lah. Dia simple je. Maksud gitu ya, tak ada buka apa-apa dah. Lepas tu yang ni apa ni? Yeah, MiHoYo. Tak pernah aku beli barang-barang limited edition anime ni. Sebab yang macam korang tahu, anime punya merchandise memang mahal gila nak mampus lah. Memang jangan cerita lah. Kalau korang tengok dekat Shopee ada yang Castorex, macam sebut yang Castorex dengan Firefly punya edition. Yang tu bukan 8-bit tu aku rasa tu. Dia brand lain dan dia lagi refutable punya brand lah banding dengan 8-bit do ni. Okay, kita tengok ke main event dia. Jeng. Oh. Okay, jom tarik. So, tak ada kosong lah. Alright. Jom kita tengok dapat apa. Oh, dapat pouch bag. Aku sebenarnya dah lama tak beli benda-benda gini. Dan yalah, aku excited tau. Dalam ada USB lah, USB 2C macam biasa. Sekarang controller semua dah pakai USB 2C. So sebenarnya lah instruction manual dengan benda ni. Okay, kita tengok. Kita tengok ke yang asal punya. Boleh lah, hard case. Aku tak nak cadar sangat. Ada corak kalau kau nampak memo sprite dia. Kalau kau nampak dah ada corak memo sprite kat sini. Dia punya zip memo sprite punya ni, yang warna merah lah, bukan warna biru. Okay, jom kita buka. Sebab aku suka korang, aku akan bagi korang tengok tayangan utama dulu. Yeah. Okay lah. Jom kita tengok ada apa kat dalam ni. Ni span apa ni? Okay, tak ada apa-apa. Dalam ni tak ada apa-apa, kosong. Dalam ni kosong, tak ada apa-apa. Okay, ini sajalah dia punya kotak dia. Dia punya casing lah. And now to the main event. Okay guys, ini dia. Ada dot lah.
Dan tak silap aku yang ni dia pakai USB-C tu USB-C lah untuk dia punya connector dia semua. Tengok itu dia. Apa Distraction ya betul. Distraction punya emblem. MiHoYo. USB-C punya kabel. Okey. Bawah ni tak ada benda yang ASMR lah. Biasa je lah, standard. Dan kat bawah ni kalau tak silap aku dia simpan dongle lah untuk connection. Okey, jom kita tengok. Kenapa payah benda ni? Okey dah. Itu dia. Apa ni? No need to take the adapter out. Just plug the charging dock into your PC via USB cable. So, tak payah masuk ni lah. Tak payah masuk pakai dia punya dongle lah. Tapi tak apa. Kita boleh masuk kat telefon. Ini dia. Dongle dia, korang tengok. Wow. 8-bit do tak tipu Okay, camera focus. Okay, tak ada autofocus lah. Ni dia 8-bit do. Okay, tak apa. 8-bit do Okay, tak apa. Sini lah tempat simpan dia. Slot saja kat dalam ni. Okay. Ini kita simpan balik dalam ni. Note. Tutup balik. So, nice lah Nicer. Okay. Tengok dekat controller dia pula. Tadi benda ni jatuh, sepatutnya duduk kat sini. Gitu. Okay. Tengok kat controller pula. Adalah sikit kita buka. Banyak button dia. Tak tahu lah korang boleh dengar ke tak. Macam mouse click ni. Belakang pun ada button lagi. Okay, cun. So berdasarkan design dia cantik lah. Ada gambar memo sprite semua. Color dia pun aku suka lah. Lepas tu kat belakang ni ada lagi 8-bit dot extra rail. Kalau korang nampak kamera tak boleh fokus, tak apa. Setiap lama understandable. Okay lah, pegang dia sedap. Okay, jom kita power on kan dia tengok. Aku power on je tau, aku tak ni. Wow, yeah. So sekarang aku rasa dia dalam pairing mode. So aku tak boleh nak tunjuk lah sebab aku punya PC aku tak sesuai untuk main Star Rail lah. InsyaAllah ada rezeki lebih aku beli yang baru yang elok sikit lah. So, itu dia. So, rasanya tu je lah kot, tak ada apa-apa lagi. Belakang ni dia ada switch 2.4G dengan Bluetooth. Kalau korang nampak, kamera tak ada fokus ke? Kamera tak ada fokus. Okay lah. Tak ada fokus tak apa. Belakang ni dia ada satu switch. Sama ada Bluetooth ataupun 2.4G. 2.4G kita akan pakai pendrive lah. Bukan pendrive, dongle tu tadi. So, aku rasa sampai sini lah kot. Aku nak test pula pendalam ni. Tapi yang ni nanti kena buka lah. Sebab kalau tak nanti kan dia tak pairing. Buka lah. Yeah. Okay, jom buka. Dengar bunyi dia? Tak dengar? Ayo. Dah buka sikit je. Okay lah. So, not bad lah. Aku sebenarnya jakun. Tak pernah beli benda-benda gini tau. Benda ni baru tau bagi aku. Sebenarnya kalau korang minat, total minat ini, memang benda lah ni memang korang punya favourite lah. So, itu sajalah 8-bit do punya ni. Simpan balik lah. Okay, so itu sahajalah video kali ni. Apa-apa pun aku rasa bersyukur lah sebab aku dapat beli benda lah ni. Walaupun ada orang akan kata membazir, tapi itu duit aku, bukan duit korang. Yang bazir tu aku, bukan korang. So sebab yalah, kita masing-masing ada minat sendiri kan. Jadi aku tak boleh nak kata lebih-lebih lah. Dan aku memang minat sangat dengan anime. HSR ni memang aku main, aku ada 2 account lah. Apa nama account tu aku akan biarkan, aku tak akan disclose lah. So, itu sahaja daripada aku. Okay, video. Tak sabar